Okay, apa itu nikah khitbah? Nikah khitbah ialah nikah gantung dan Inggerisnya suspended marriage contract. Secara istilahinya, nikah khitbah ni adalah salah satu akad yang sah dan lengkap syarat-syaratnya, dan nikah khitbah ni sama je macam nikah biasa. Yang membezakannya adalah pasangan yang dah berkahwin ini tidak duduk sebumbung atas sebab-sebab tertentu seperti masih belajar. Dalam setengah keadaan, nikah khitbah ni dirahsiakan daripada pengetahuan umum, bukan bertujuan untuk mengabaikan hak-hak pernikahan, dan contohnya nak mengelak daripada fitnah. Jadi kita maklum, masyarakat di Malaysia, mereka ni makruf kalau nikah sahaja perlu duduk bersama suami isteri. Jadi dengan kita rahsiakan pernikahan ini, kita dapat elak daripada tanggapan-tanggapan itulah. Jadi hukumnya adalah harus dan sah selagi tidak melanggar rukun-rukun dan syarat nikah, seperti suami isteri, wali, saksi, mahar dan akad. Ini dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Sahihain yang mana mafhumnya Nabi SAW menikahi Sayyidatina Aisyah pada umur beliau 6 ke 7 tahun. Kemudian Sayyidatina Aisyah mula duduk dengan Nabi ketika beliau berumur 9 tahun, dan selama tempoh sebelum Sayyidatina Aisyah duduk dengan Nabi, diriwayatkan juga Sayyidina Abu Bakar yang menanggung ataupun menyara Sayyidatina Aisyah. Jadi ini adalah dalil yang mana Nabi sendiri pun melakukan nikah khitbah. Akan tetapi sekiranya berlakunya tamkin, tamkin ni ialah penyerahan diri isteri kepada suami, maka jatuhlah hak nafkah isteri kepada suami dan nikah khitbah tidak lagi berlaku. Kenapa Allah perintahkan kita untuk lakukan seperti ini? Emosi juga sebahagian daripada pendidikan. Semua perkara yang berlaku dalam hidup kita ni